Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Allah, kita ni ayat kata berkaitan dengan orang menyampaikan dakwah, lepas tu orang menetir dakwah. Allah kita di atas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi kita tahu dah kerja dia dakwah. Semua umat Nabi Muhammad pun kerja dakwah. Kita pun kerja dakwah. Ini kerja asas. Dakwah menyeru manusia kepada tauhid. Nabi Nuh, semua Nabi menyeru manusia kepada tauhid supaya jauh daripada syirik. Tauhid saja yang amalan seseorang itu diterima oleh Allah. Kalau tidak ada tauhid, amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana dalam masyarakat di atas dunia ni, semenjak pada dulu sampai di hari ini dan sampai ke akhir kiamat, akan penuh dengan orang bersyirik. Orang bersyirik dia kena ada. Maka bangkit menentanglah dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam, kerana Nabi Nuh dia suruh dakwah, suruh mentauhidkan Allah, suruh beribadat hanya kepada Allah satu sahaja. Maka bangkitlah orang dari depannya, barisan depan yang diketuai oleh al-malak, orang kenamaan, orang kaya-kaya, orang ada pangkat dalam masyarakat, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin. Dia kata bala mana? Ma hadza illa basharun mislukum. Takkan kapo kali dia ni supemung. Manusia supemung. Ini dia pelekeh. Pelekeh kepada pendakwah, pelekeh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelekeh kepada Nuh alaihi salam. Super dengan Nuh ya. Ada lebih puas kali dia. Allah yuridu ayatafaddala alaikum. Ni penyakit besar ni. Penyakit di mana-mana tempat. Kalau kita nak bergaduh dengan kaya, bimbang takut orang main kaya lebih daripada kita. Kalau kita nak jadi tok nebel, bimbang takut orang main jadi tok nebel pak kita. Kalau kita ada orang kena orang nak sanjung kita, bimbang takut orang main dedet pak kita tu sanjung kelik demo habis, kita dak. Ma hadza yuridu ayatafaddala alaikum. Dia ni mari nak lebih pada mu. Nuh mari tak ada buku lain. Kalau dia dah hajak waktu, hajak ni, kata gitu, kata gini. Hak sebenarnya dia main lebih pada mu. Kalau kedebel pun nak kedebel lebih pada mu. Kalau kaya pun nak main kaya lebih pada mu. Ni satu penyakit besar. Penyakit besar orang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bimbang takut demo tu main lebih pada kita. Allahu akbar. Padahal Nabi Nuh tak ada telitah kata tu. Nabi Nuh tak ada telitah sikit, habuk main nak lebih pada demo, main nak kaya lebih pada demo, main nak demo tak ada telitah. Allah masa yuridu ayatafaddala alaikum walau syaa Allah la anzala malaikah. Kalau Tuhan nak hantar rasul sungguh dia kena hantar malaikat, tak hantar manusia seperti dengan mung tu. Tapi okey sekali kerana Nabi Nuh dia menyeru kepada tauhid, ibadat dari keadaan tauhid, jangan bersyirik. Akhir sekali ma sami'na bihadza fi aba'idal awwalin. Tak biasa dengar orang tua dulu royak seperti jadi royak ni. Ni penyakit besar. Orang tua aku tak biasa royak apa. Orang-orang dulu tu nenek moyang tak biasa royak apa seperti Nabi Nuh sepenuh mai royak ni. Kalau kita simpul di sini 3 perkara saya ambil. Satu,
Orang bersyirik dia kena menentang dakwah tauhid. Mana-mana peribadi, mana-mana pendakwah, mana-mana tok guru, kalau dia betul-betul menyeru kepada tauhid yang sebenar, tauhid yang sahih, tauhid yang tidak berbau syirik, mesti ada orang menentang. Siapa menentang? Orang yang kasih kepada syirik, orang yang suka kepada syirik, orang yang seronok dengan syirik. Ekor ni dia kena pakai menentang juga. Orang yang nak menentang barisan depan siapa? Al-Malak. Bukan orang dia nyedung, duk gala, kapun, no, main nak menentang mula-mula duduk depan. Al-Malak. Orang dah kena pakai menentang. Satu. Demo ni menentang sebab apa? Sebab duk bimbel takut demo nak main duk tempat kita. Takut kisi kita ni tak demo. Tu bimbel takut demo ni main ya tafaddal alaikum. Patuh akhir sekali penyakit besarnya apa? Iaitu kita kena dengar orang tua dulu lah. Balah mana orang tua dulu buat kat balah tu lah. Orang tua dulu pergi balah mana, kita pergi balah tu. Tak biasa dengar sebab ni. Orang dulu tak biasa dengar ya apa ni. Ni. Jadi kisah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam Al-Quran lepas pada beribu-ribu tahun dah berlaku kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kisah ni sehingga siapa kepada Nabi lepas pada tu siapa Nabi Muhammad, siapa kepada Khulafaur Rasyidin, siapa kepada masa kita dan siapa kepada hari kiamat, supo tu. Supo cerita cuma berubah siapa sedang jadi Nabi Nuh. Siapa sedang jadi masa jadi Al-Malak pada masa ni. Buah mari siapa Nabi Muhammad, siapa sedang jadi Abu Lahab. Siapa sedang jadi Abu Jahal. Siapa sedang jadi Abu Bakar. Tu ya, siapa di hari ni pun bimbel cakap kita hidup pelakon teramu Abu Lahab pergi besar kita. Kita dah masa kena dah apa-apa kita duk nak sedang naik kong Abu Lahab pergi besar. Ya kena dah. Abu Lahab akan ada perangai Abu Lahab apa Al-Malak hingga sampai hari kiamat ya kena ada. Cuma duk tak siapa Allah alam. Kita usullah balah mana kita menjadi tauhid yang sebenar. Tauhid yang kena, tauhid yang sebenar ialah tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang menjadi contoh. Bukan contoh Tuhan ni saja. Pertama kali contoh tauhid. Rasulullah mana tauhidnya? Daripada Al-Quranul Karim. Kalau tauhid yang tidak berasas kepada Al-Quran, berasas kepada apa? Berasas kepada fikiran manusia, tinggal Quran, berasas kepada falsafah tinggal Quran, mustahil tauhid itu nak dikendung. Mustahil tauhid akan menjadi sahih kalau tinggal Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.